Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Kita bersiaran secara dalam talian online dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream yang dibawakan terus dari Glammy Lemmy Music Studio Shah Alam. Ini adalah episod yang ke-18 di mana satu lagi lagu yang dipertaruhkan, di mana kita sekarang ini di studio bersama dengan komposer dan penulis liriknya, iaitu Ustaz Azhari dan juga kumpulan Anugerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, semua baik-baik je muka Masya Allah. Hai. Ustaz, Ustaz sebagai komposernya, kita dalam segmen Podpad Aspirasi. Jadi sini kita boleh bercerita. Podpad, Ustaz faham Podpad apa? Borak. Borak-borak. Betul Dia Tapi Podpad, kalau yang adik-adik ni, kumpulan Anugerah tahu apa Podpad? Borak juga ni. Apa tadi saya dengar membawang tu, ada dengar tu? Tak ada, bukan. Podpad ni borak. Tapi pod tu sebenarnya tempat dan pad itu pertandingan. Oh, macam tu je Okey. Maknanya aku boleh buka 2 kali saja. Kalau buka 3 kali memang potong kepala. Okey, baik. Okey, kita nak tanya kita punya komposer dan juga penulis lirik Azhari, kumpulan Nausihat. Okey, Ustaz. Dengan lagu Kau Nak Aku ini. Macam mana perjalanan, macam mana idea bila nak dapat mengubah lagu ni? Apa yang membuat tiba-tiba nak buat lagu Kau Nak Aku pula tu bagi kepada kumpulan Anugerah, kumpulan yang kita baru newcomer kan? New Colours. Ada suara kat mana tu datang? Okey, baik. Silakan. Basically sebenarnya cerita dia panjang lah. Ceritanya bermula tahun sudah lagi. Tahun 2024 kita ada pertandingan peringkat kebangsaan tu apa. Jadi kita siapkan lagu untuk pertandingan nasyid. Oh, ini biasalah lazim setiap tahun Ustaz lah Azhari kan. sentiasa buat lagu untuk sekolah-sekolah, betul? Betul. Cumanya lagu ini memang saya siapkan lagu ini untuk kumpulan Anugerah daripada Semaka lah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Masya Allah. Dan bila kita buat lagu ni, dia sebenarnya ikut peraturan lagu KPM tu lah. So dia nak ada liriknya berdasarkan silibus. Kemudian lagunya macam mana kan, lagu contemporary. Then siap lagu tu kita bagi kepada Anugerah. Memang saya buat lagu ni, saya tengok muka dan saya dengar suara lah. Nak sesuaikan lagu ni dengan budak-budak nyanyi kan. Jadi Alhamdulillah delivery pun bagus, semua bagus kan. Jadi saya sendiri rasa puas hati lah. Maknanya bila kita bagi lagu ni. Lagu ni memang saya buat agak macam komersial jugalah, tak terlalu pertandingan sangat. Sebab saya memang ada direction untuk kita nak rakamkan, kita nak angkat lagu ni masuk dalam carta kan, dan masuk pertandingan dan menang InsyaAllah. Dan lagu Kau Nak Aku telah berada dalam carta IKIM FM dan telah berjaya ke peringkat separuh akhir. Ini adalah medan separuh akhir. Kita tak tahu lagi sama ada dapat ke tidak, tapi kalau dapat Alhamdulillah. Dan kenapa bila pilih, ini semua satu sekolah ke? Satu sekolah. Oh, memang selalu menang peringkat kebangsaan ke apa? Tak ada selalu masuk dan adalah 1, 2, 3 tu insyaAllah lah. Okey, sebagai siapa penyanyi solonya? Semua solo ke macam mana? Saya dengan macam mana perasaan bila tiba-tiba kita daripada sekolah, peringkat sekolah menyanyi, nak ke depan masuk TV, masuk carta, apa perasaan? Bagi saya perasaan tu sangat debaran ni sangat tinggi. Dan saya juga ada kawan-kawan yang support saya. Jadi dengan kami berkumpulan. Jadi juga diikuti dengan minat-minat kami. Saya rasa macam terhibur lah buat dengan lagu komersial yang Ustaz bagi, kepercayaan yang diberi. Jadi kami macam setujulah untuk bawa dengan baik, dengan niat untuk bawa lagi tinggi lagi lagu ni. Terhibur ke gembira? Dua-dua. Terasa terhibur? Oh, Masya Allah. Ni lain ni.
feel rasa terhibur dengan apa yang dia buat. Saya sendiri pernah masa kita menyanyikan lagu, awak suka tak awak nyanyi? Kadang-kadang producer tanya macam tu. Abang Farihin pun selalu tanya saya, awak suka tak awak nyanyi ni? Kalau tak suka, nyanyi lagi. Jadi baguslah benda tu. Maknanya betul tu. Mana kita sendiri terhibur kadang-kadang. Okey, dari segi liriknya, kau nak aku. Kenapa kau nak aku ni? Apa maksud dia? Masa pertandingan ni biasanya orang akan buat lirik ni berkaitan dengan sirah biasanya. Sebab dia cerita pasal sirah ni dia banyak point. Jadi antara kriteria lagu tu nak menang tu dia kena banyak point. Tapi saya buat sesuatu yang berbeza sikit tahun 2024 tu. Saya kata tak nak lah pergi. So klise sangat, semua orang buat sirah kan. Jadi saya fikir satu benda apa yang betul-betul deep. Kan? Yang boleh sampai masa kita menyanyi tu, lirik tu boleh sampai kepada audience, kepada juri. Sebab kita nak tackle cara lain pula. Tak nak bagi point aja. Kita nak bagi ada feel. Nak bagi ada rasa kan. Dan Alhamdulillah pada hari kejadian tu, hari pertandingan tu, saya sendiri pun menangis. Kita dengar lagu sendiri pun kita menangis. Feel tak feel, nangis tak nangis. Jadi Kumpulan Anugerah dah diberi amanah dan akan membuat persembahan di pentas paruh akhir Anugerah Carta IKIM FM ini. Jadi siap sedia? Sambil-sambil bersiap sedia, kita nak perkenalkan juri profesional kita. Tak lain tak bukan Adib Nahar, seterusnya Brother Lokman S, dan juga ketua juri kita Farihin Abdul Fattah. Alhamdulillah. Baik, jom kita dengarkan Kau Nak Aku, komposer dan penulis lirik Azahari Nausihat. Terimalah dari Kumpulan Anugerah. Rasul mulia, tempatku menyanjung dan memuja. Meski padamu pangkat dan kuasa, namun bagaikan tiada apa. Qana'ahmu wahai Rasulullah, laksana kejoranan terindah. Indah akhlakmu, tinggi pekerti, selayaknya engkau dicontohi. Hidup tunduk dan bersederhana, usaha tingkatkanlah sejahtera. Tawakal pada yang esa, tiada iri cemburu buta. Sifat qana aku hanya kenangmu. Hikmah qana'ah menjadi tenang, hikmah qana'ah hidup tenteram, hikmah qana'ah sabar dan syukur sentiasa, mengikis dengki. Hikmah qana'ah akan dihormati, hikmah qana'ah erat berhubungan berkah.
to final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Lagu Qanaahku, nyanyian kumpulan Anugerah. Jom kita dengarkan komentar dari juri profesional. Kita persilakan terlebih dahulu Abang Lokman S. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus Ustaz, anak didikan ni. Alhamdulillah. Pengalaman Ustaz boleh turunkan kepada mereka berenam Ustaz. Ya. Mereka masih baru, masih raw, banyak yang kena lalui harmonizing tu nak kena jaga sikit lah. Tapi bila bukan masa merubah segalanya. Jadi beri masa, kerapkan praktis. Sebab dalam grup ni, of course, sudah tentulah vocal 1, vocal 2 tu memain peranan yang penting kan. Dan harmonizing tu pun perlu juga. Sebab kita nak tahu mana suara alto, mana suara soprano. Tu penting tu. Dan lagu sedap lah Ustaz. Qanaah. Selalu kan kalau nasyid ni balik-balik sirah, perjuangan kan. Nama-nama sahabat Rasulullah, anak-anak Rasulullah semua kan. Tapi Qanaah ni mengajar kita kalau kita bersyukur kan, Allah akan tambah. Dia tu tambah bukan dalam bentuk rezeki. Dia tambah lebih daripada segala-galanya. Qanaah tu sedap. Qanaah kan. Dan saya harap di masa akan datang akan keluar satu lagu. Sebab Ustaz daripada Now Sihat kan. Buat lagu Melayu yang similar. Now Sihat. Sekarang kau melihat hati. Melihat dan menyelami, mendalami hati tu. Tak apa Ustaz, dia orang masih jauh perjalanan. Kena selalu dengar nasihat bos lah. Tak boleh lawan Tok Guru. Pantang. Tak adalah, saya melawak. Okey, terima kasih Ustaz. Tahniah Ustaz dapat bentuk orang-orang muda sebagai pelapis kan. Ya. InsyaAllah. Syukur. Okey, tahniah semua. Betul lah, tak boleh lawan itu bukan lawak. Tak boleh lawan bos, betul. Adab bukan lawak tu betul. Betul. Lawak. Betul. Tu poin penting. Poin penting. Okey, baik. Kita nak teruskan bersama dengan brother Adib Naha. Yang ni good cop, yang ni bad cop ni. Standby. Ya ke? Nak kena tadah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kamu ambil low note the bass note tu. Bass note. Kenapa mesti orang kurus mesti dapat bass Habis aku betul gemuk tak dapat? Tak. Macam saya ada seorang kawan juga Indonesian, dulu kumpulan dia penyanyi daripada, dia grup dengan Judika, Antero Boys. Dan diorang a cappella group. Badan bila tengok kamu, aku cari mana suara bass ni, cari. Sekarang tengok ni. Sebiji kurus memang ambil low note. The lowest note. Good job sebab kau pegang note tu sampai habis. Alhamdulillah. Cuma problemnya tadi, kenapa entrance tak macam masa nak ending tu semua? Tersengih. Kelakar sangat. Kenapa awal tadi tak macam nak ending? Permulaan kena sama juga. Sebab korang in a vocal group. Ni vocal group ni. Walaupun dia dua orang tu, itu lead, tak ada korang berempat ni, lagu ni tak jadi. So support diorang because they need your support. Diorang perlu dukungan daripada korang. Jangan malu-malu sebab korang penting juga. Walaupun korang bukan penyanyi main, korang tetap juga penting sebab korang mewarnai lagu tu. Okay. Boleh tak try lagi sekali starting tu? Boleh? A cappella je. Tak payah ni. Jom. Tadi masa nak masuk tiba-tiba macam bunyi polis aku dengar ambulans dah. Okay. Kita cuba lagi sekali. Jom. Try. Macam bunyi ambulans. Dia nak masuk macam ambulans. Takut. Okay. Pada awal tadi kan ada harmony kan? Masa korang nak masuk, masa masuk part tu. Confidence sikit, confidence. 1, 2. You do first. Hidup tunduk dan bersederhana. Usaha tinggalkanlah. Boleh pula. Nak kena marah pun nak jalan. Okay. Buat benda ni, korang kena faham. In a group, you need to work together. Korang perlu bekerjasama. Tak ada siapa yang kurang, tak ada siapa yang lebih.
Walaupun korang BVs, korang kena juga bagi suara yang sama. Sebab korang akan support dia. Next time, belajar acapella. Sebab ni lagu dah dapat kan? Macam Abang Fahrin sentiasa bercakap, korang kena praktis tiap-tiap hari sampai korang rasa dah penat aku nak nyanyi lagu ni. Sebab pasal apa? Benda tu dah dalam tangan dah. Okay? So make sure practice harmony tu sama-sama. Kuatkan, stablekan, jangan takut, keluarkan suara. Alright, terima kasih. Terima kasih. Okay. Baik, kita nak tanya ketua juri kita, Abang Farihin Abdul Fattah. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Tahniah sebab dia suara orang muda ni, dia memberi kita apa kata orang berita gembira yang nafas ini akan berlanjutan lagi kurang-kurang lagi 50 tahun. Bermakna lafaz dan nafas dakwah ni akan ada jangka hayat yang panjang. Biiznillah. Bermakna tahniah kepada Ustaz Azhari sendiri kerana lahirkan pelapis. Penting lahir pelapis. Besok korang pun nanti ada anak-anak, tumpahkan juga pada anak. Soal teknikal adalah soal ikhtiar yang kita mahu lengkapi. Lengkapi dengan, sebab setiap perjalanan dia ada bekalan. Ini bekalan lah. Bekalan yang Abang Adi bagi tahu. Itu semua bekalan. Mempertajamkan teknik dan sebagainya. Ini semua bekalan. Tapi core dia, faham dia, yang pentingnya amanah tadi. Dapat tak amanah tadi daripada Ustaz? Apa yang dipesan kepada Ustaz, kepada antum, untuk antum bawa benda ni? Kenapa? Adakah sebab semata-mata untuk mendapat tempat di pasaran ataupun apa? Cerita sikit apa dalam kepala kamu bila kamu masuk terbabit dalam kerja ni, apa dalam fikiran kamu? Boleh bertransaksi, boleh berjawab. Jawab tak, ni dulu. Saya tunjuk tadi. Jawab terus. Jawab. Bagi kami ialah tujuan kami menyampaikan lagu. Ialah hasrat kami untuk bagi orang tahu apa maksud qanaah. Kadang orang tak tahu qanaah ni apa. Hanya tahu semata-mata mungkin dalam lagu-lagu yang orang dengar. Okey, cukup. Ni? Bagi saya, kita orang nak sampaikan satu qanaah yang macam kiranya semua orang tak tahu qanaah. So kita nak sampaikan dalam bentuk dakwah supaya orang senang untuk fahami. Baik. Ni? Kita nak berbagaikan lagi cara untuk menyampaikan mesej dakwah tu. Bukan dari ceramah, tazkirah, tapi malah dalam nyanyian pun kita boleh sampaikan maksud lagu tu sendiri. Okey, soalan. Siapa pula nak sampaikan perkara tadi pada kamu? Kamu sekarang cerita semua jawapan sama. Nak sampaikan pada orang. Sekarang siapa nak sampaikan pada kamu? Pada saya, sebab saya masih pelajar, jadi saya memang belajar perkara-perkara itu dalam subjek seperti pendidikan agama Islam, pendidikan syariah Islamiah. Baik. So memang benda tu tak, pun maksud pakcik tadi tu abang. Maksud pakcik tadi, mesej lagu ini siapa nak sampaikan pada kamu? Kamu tadi cerita kamu sampaikan pada orang. Sekarang ni mesej tadi qanaah aku ni siapa yang akan sampaikan pada kamu? Bagi saya diri sendiri kot. Sebelum kita nak sampaikan kepada orang, kita kena fahami dulu. Betul. Cara? Kita orang akan duduk sekali satu table. Kita orang akan fahami maksud satu-satu apa lirik itu yang nak disampaikan kepada orang lain supaya sampai kepada kita orang dulu. Itu saja. Berapa kali duduk kat meja tu? Banyak kali. Okey. Ingat. Minimum 40 kali. Selepas 40 kali tu, walaupun 40 kali tu tak faham. Sebabkan sunnah 40 kali itu adalah sunnah daripada para anbiya, ulama. Guna magic 40 ni. Bukan guna akal kita untuk mengukur. Kenapa tak dapat-dapat? Tak. Persoalan dia buat 40 dulu. Barakah datang kemudian. Kenapa? Menghormati karya guru. Siapa guru kamu? Yes. Bila kamu ada rasa rendah hati, untuk menadah hati, mengosongkan hati, menghormati karya guru, limpahan tu akan datang. Limpahan tu datang bukan dengan akal. Allah yang bagi. Kenapa Allah bagi? Sebab kamu dah beradab dengan guru. Penting adab. Selain pada teknik, penjagaan, adab kena jaga. Daripada sekarang jaga. Jangan besok dah dapat 18 anugerah baru nak jaga. Terlambat. Masa tu orang tanya, Ustaz Zahri mana? Oh, dia tak, kami tak perlulah sebab kami dah banyak show. Jangan takut terjawab macam tu pula. Jadi sekarang sampai kamu ke hujung hayat, jangan pernah tinggalkan guru yang pernah membentuk kamu dalam tulisan. Dan lagu tadi, untuk sampaikan pada diri sendiri adalah tadi itulah. 40 kali pesan diri sendiri dulu. Baru akan sampai pada orang. Ingat tu, insyaAllah.
Okey, baik. Itulah komentar-komentar daripada juri-juri kita yang mewarnai Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Terima kasih kepada Kumpulan Anugerah. Terima kasih Ustaz Azhari kerana hadir. Dan terima kasih kepada musician-musician kita, Tam, Adam dan juga Abang Ramli, yang mewarnai walaupun dalam keadaan 3 piece saja, tapi alhamdulillah anda dapat selesaikan. Dan terima kasih juri-juri, terima kasih kepada semua tim produksi, dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Teruskan bersama Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Assalamualaikum. Hikmah qanaah menjadi tenang, hikmah qanaah hidup tenteram, hikmah qanaah diri mulia, sabar dan syukur sentiasa, mengikis dengki, hikmah qanaah akan dihormati, hikmah qanaah erat berhubungan berkasih sesama insan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda